Biar betik, zombie sememangnya wujud di dunia kita sekarang ini. Pernahkah anda mendengar tentang semut zombie? Ia bukan dari filem seram, tetapi realiti menakutkan yang dikuasai oleh kulat parasit. Kulat yang dikenali sebagai Ophiocordyceps unilateralis ini menjangkiti semut, mengambil alih sistem saraf mereka dan mengubah tingkah laku mereka. Kap, saya tanya Cik Penamai tu. Cik Penamai, Cik cerita. Memang kami dikejar tadi oleh zombie. Setelah dijangkiti, semut akan dipaksa memanjat ke tempat tinggi dan menggigit kuat daun ataupun batang. Ia dipanggil gigitan maut. Tempat kulat ini mempersiapkan penyebarannya. Dari tubuh semut yang mati, kulat ini tumbuh dan melepaskan spora baru, menjangkiti semut lain di kawasan sekitarnya. Kitaran menyeramkan ini berulang tanpa henti. Apa pendapat anda? Adakah ia keajaiban sains atau mimpi ngeri yang nyata? Kongsikan pendapat anda di ruang komen. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe tau.